Good morning. Kakak sekarang dekat ni dekat Pasanita Pertubuhan Peladang kawasan Kelang. Jom kita tengok apa ada. Wah, tengok masuk je dah ada orang jual frozen you all. Actually dia tak nak cari someone. Jom kita pergi cari. Mana orangnya? Oh. Ni macam mini pasal Siti Khadijah. Banyak sayur lah you all. Kak ni agak apa kak? Korang nak cari perkasam ke, nak cari sos ke, nak cari ikan masin, ikan bilis mata biru, semua ada kat sini. Oh, tempe. Okey, Tata memang nak cari tempe. Okay, sebelum kita bershopping kat sini, mari kita pusing dulu tengok. Mari jom, Tata bawa korang apa ada. Ada keripik apa? What? Ada keripik. Actually dia tak besar sangat, tapi dia masih banyak barang. Untuk korang nak cari sayur, cari pisang. Ada ubi. Seronok juga. Boleh juga. Nanti dia tak bagi ni ya. Macam mana nak datang sini? Oh, adakah kakak dah ambil? Ada setengah macam ada. Oh, ya ada makanan raya you all. Alah seronoknya. Ada tak boleh beli. Ni tengah kukus je ni. Dah. Boleh makan dah. Adalah breakfast meruku RM5. Ni ada pau. Laksa Penang. Kau tengok kat luar tu ada apa? Ada pokok tu, anak pokok. Wah, ada roti Arab. Apakah itu? Capati kah? Tosek kah? Tosek kah? Dia tak besar lah, tapi quite nice. Okay, Tata nak pergi membeli barang jap. Korang, kat sini ada tosek. Ada tosek, lepas tu ada roti Arab. Roti Arab dengan kari kambing. Okay, jom try. Okay, tosek dah sampai. Ada satu tosek, ada kuah, ada cakni. Cakni dia cakni putih ya. Nanti kita tunggu orang tu. Ni orang punya. Tunggu orang tu datang rasa. Tetap kurang sikit tosek ni. Alah seronok lah you all. Pasal dia tak besar, cuma vibes the best lah. Okay. Belum. QR depan. Roti Arab dengan kari kambing. Roti Arab dengan kari kambing. Lepas tu ambil satu teh tarik dengan teh ais. Jom makan. Macam kita makan. Sudah? Dia masam sangat tak? Actually Tata tak suka sangat tosek. It's not ni lah. Tata punya, dari kecil Tata tak suka sangat tosek. But okay je. Sesekali. So Tata ambil roti Arab. Wah, dia punya kuah pekat dia. Pekat. Roti Arab.
Bismillahirrahmanirrahim. Lembut, fluffy je. Kali dia pekat, sedap ya. Wah. Wah, this is good. Bang, boleh. Sedap. Jangan ni. Rasa. Abad. Actually, saya bukan tak suka tosai, tapi sebab dia ada rasa masam-masam tu kan, sebab dia beras peram tu. Tu dia buat tak rasa tak suka sangat. Mas sedap. Sedap ni sihat. Sebab beras dia dah peram kan. Mana putih? Chutney kelapa. Kalau macam Indian kadang dia buat warna merah tu kan, dia tak cili. Ni dia buat hijau je. Hijau? Putih? Dia guna cili hijau je lah. Tarik. Tak pekat sangat. Cuma tak minta dia kurang manis kan. Kita dah tak kuat sangat gula. Kita memang dah tak kuat gula, bukan tak kuat sangat, memang tak kurang sangat gula. So okey lah. Dapat air tawar sekarang ni okey je. Cuba. Sedap. Tengok ais sedap. Sedap sebab manis. Manis. Manis yang jadi taklah terlalu manis sangat. Dah tapo kambing. Tapo kambing. Sedap lah. Recommended. Ni pasar dekat Batu Belah. Ya, Batu Belah Batu Bertangkup. Korang mesti tak tahu kan? Korang Google je. Kisah Batu Belah Batu Bertangkup tu. Belah. Hello 5? 5. Yes, hello 5. Sedap. Kita nak ambilkan food tak? So, kita nak pergi ambil barang kat dalam. Kita nak beli ikan bilis, kita nak beli tempe, beli telur masin. Dan mungkin kita nak pergi cari, tadi ada ketupat palas kan. Atau nak beli dia punya ketupat palas.